Assalamualaikum. Saya Megat, Farundin Takaful anda. Okey, hari ni berjumpa lagi kita pada 29 April hari Rabu pada jam hampir 11 pagi sekarang ni. Saya berada di area Pekan Ipoh. Ada urusan sikit dengan pihak band. Biasalah, dia ejen Takaful ni dia mesti ada kaitan dengan band. Itu urusan peribadi lah. Okay, apa saya nak share sikit untuk hari ni adalah bagi anda yang masih orang kata belum buat perancangan harta pusaka, belum orang kata tengok balik dulu buat loan rumah ada tak, MRTT ke, orang kata MRTA ke ataupun MLTT ke, tak buat lagi, boleh contact saya, boleh hubungi saya. Sebelum masuk bulan 5 ni, kita orang kata all out lah, saya akan all out 24 jam lah. Walaupun saya cakap macam tu mungkin pada jam 1 pagi ke atas mungkin saya dah hilang. Tapi mana nak tahu ada rezeki, atas pukul 1 pun saya masih sedar, boleh contact saya lagi. Saya akan cuba bantu sebaik-baik pihak tuan, pihak puan, pihak adik di sana, abang di sana dan akak nenek tangga tu. Saya boleh bantu. Saya akan bantu dengan orang kata servis yang terbaik lah. InsyaAllah. Sebab kita tahu pengurusan harta pusaka adalah sangat-sangat penting untuk kita. Sebab andai terjadi apa-apa pada kita, itu adalah orang kata akan jadi main topik selepas apa-apa yang terjadi pada kita. Okay, so jelas itulah kepentingan dia. Dan kalau siapa yang belum ada perlindungan takaful, saya biasa boleh contact saya. Salam.